Malam ini latihan terdiri daripada 395 orang anggota dan pegawai polis, bomber, Jabatan Pertahanan Awam yang telah bekerjasama untuk melihatkan satu latihan amal bagi memastikan bahawa perjalanan pilihan raya negeri yang ke-16 nanti dapat dijadikan rujukan bagaimana untuk mengendalikan sekiranya berlaku keadaan luar jangka seperti rusuhan ataupun dalam pelbagai juga keadaan. Saya amat berpuas hati kerana kesungguhan dan juga kecakapan anggota ini dinilai bagaimana mereka dapat mengendalikan sesuatu keadaan dengan kerjasama semua unit-unit penguatkuasa bagi memastikan tidak ada perkara-perkara di luar jangka berlaku. Dan ininya ialah julung-julung kalinya diadakan di Negeri Melaka lah, exercise umpama ini. Dan pada pilihan raya akan datang ni, kita akan melibatkan jumlah strength kita seramai bukan dalam 3,300 orang ya, untuk membantu dalam segala urusan pilihan raya sejak awal, iaitu dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya hinggalah kepada pasca pilihan raya.